Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni kita meraihkan happy birthday kakak yang ke 21. Okey, kita meraihkan di apa ni, dekat dengan Bangi. Apa nama tempat ni? Itu dia, Dina Corner. Okey, okey, kita mulakan tanpa melengahkan masa. Kita mulakan ucapan dari yang kecil. Silakan Fatimah. Kalau budi yang besar saya kecil. Cepat Fatimah. Happy birthday kakak. 7. Okey, Adija. Namanya kakak. Dari kecil saya besar tu je lah jawab tu punya wish. Tak seronok. Mail. 7. Boleh. Happy birthday kakak. Selamat semoga dimurahkan rezeki. Okey, Yusof. Selamat hari lahir kakak yang ke-21. Dia tahu dah tua, tak sedih sangat. Dan ada ke 19-12. Ya. Apa lagi? Dapat ni. Saya doakan kakak dimurah, dilimpahi rezeki yang meluas. Ha? Hari kan mampu apa kau? Dicurahkan rezeki yang luas. Seperti mana derasnya air sungai. Sebenarnya dicurahkan air. Dicurahkan rezeki yang berlimpah. Ayolah. Lepas tu apa lagi yang tadi? Diberkati umurnya. Itu menjadi anak yang soleha dan kakak yang kakak yang penyayang semua. Oh, tak cukup penyayang. Segala semua sifat semua ada. Lepas tu Sampai dia nak sifat pemurah ni. teruslah kejar impian kakak. Lepas tu semoga lepas tu kakak kahwin macam ada lah. Amin. Dah, tu je. Okey, Laman. Selamat hari lahir kakak yang ke-21. Mohon doakan supaya kakak dimudahkan segala urusan, berjaya punya akhirat dan berjaya haruskan degree. Tak extend. Tak extend sampai graduasi. Ambil sijil, ambil semua dulu. Sampai juga. Aku sijil lah tu. Scroll. Yes. Sama je. Lepas tu sampai jumpa. Yang menjadi anak yang soleha. Saya tak habis. Okey, lepas tu terima kasih sebab ada dengan Mai selama 19 tahun. Ibu, pasal lagu set. Dah je. Okey. Budak. Dalam video satu lagi ayah. Okey. Okey, kakak. Jadi pasal lagi ting. Ayah suka kakak macam tu je pula. Yalah, apa nak cakap sepenuh 21 tahun ni? Baca dah sebut kakak. Okey. Kakak. Ada mak macam nak sebut anak depan. Oh tak, ada tu bukan. Okey, kita. Kalau kau yang kena pati kita tu. 10 tahun jauh ke jauh? Jauh sangat, tak ada bayang. Okey, kepada Aisyah. Diam. Lain tu dia diam lah. Jangan tengok sangat. Kepada Aisyah masa depan, semoga semoga lebih berjaya lah capai semua impian. Dan semoga dengan bertambahnya umur, bertambah juga amalan, akhlak dan adabnya, ilmunya. Jangan berhenti menuntut ilmu, sebab ilmu ni luas, banyak lagi ilmu yang perlu belajar. Semoga dengan rezeki yang kita ada waktu tu, kita ada waktu tu, kita boleh kongsi dengan orang lain. Dan semoga menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat.
Okey. Selepas 21 tahun. Tahu. Daripada lahir sampai 21 tahun ni. Benda yang Aisyah nak cakap. Macam cakap ni saya dalam video saja. Kena buat surat ni. Bayar surat. 100 patah perkataan. Tak suka cakap. Suka tulis. Tidak boleh kurang. Ayah ambil gambar. Surat tak boleh nak express. Susah. Tak boleh reaction tak boleh nak baca. Tak, sebab itu memang cara je. Memang tak suka cakap. Cakap kan susun aja. Tak suka. Satu tahun ni. Kena. Satu tahun ni banyak benda yang kita belajar, yang kita harung kan. Tak mudah untuk sampai umur ni. Tak suka. Janganlah. Tak suka. Tidak nangis ya, tadi ya. Okey. Ayah pula. So, ucapan ayah macam ni, okey. So, terima kasih kerana menjadi anak sulung untuk ibu ayah. Okey. Beri ibu ayah pengalaman. Okey. Terima kasih kepada ibu juga kerana melahirkan kakak. Okey. Hingga ke hari ini. Okey. Pada adik-beradik yang lain kerana menjadi adik dan abang pada kakak. Okey. Korang semua baik susah senang kita adik-beradik orang kata apa takkan berpisah. Gaduh ke apa benda ke tetap kekal bersama sampai akhirat. Okey. Okey. Adik-beradik akan tetap sampai ke akhirat. Faham? Macam mana sekalipun tetap jumpa di akhirat. Kita sama macam apa adik-beradik dengan ibu ayah. Dia berbeza. Faham? Dia macam jodoh. Jodoh ni contoh mana-mana ibu bapa sama ada jodoh dia sampai di dunia saja ataupun sampai di akhirat. Tapi macam adik-beradik ni sampai akhirat. Dia takkan putus. Itulah specialnya hubungan adik-beradik. Okey? So, apa-apa jangan bergaduh. Okey? Kita tak tahu hari ni siapa senang, hari ni siapa susah. Di masa hadapan kita tak tahu. Okey? So, Fatimah belajar betul-betul. Hadijah pun sama. Belajar betul-betul. Mail fokus. Okey? Akademik. Yusuf, okey, buat yang terbaik. I doakan semoga sambung pengajian di luar negara, tengok negara orang, buka minda kita. Luqman juga belajar yang terbaik Luqman. Apa yang kamu nak buat. Kalau boleh semua anak-anak ayah semua belajar luar negara. Kita lihat dunia luar, buka minda kita. Ambil yang mana yang baik, mana yang buruk jadikan sepadan. Okey. Kakak, I doakan semoga berjaya dunia akhirat. Semoga ditemukan lelaki yang baik boleh jaga kamu sebagaimana ibu ayah jaga kamu. Okey. So itu saja. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Okey semua. Kita nyanyikan lagu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Nur Aisyah. Allah selamatkan kamu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nur Aisyah. Happy birthday to you. Okey semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.